Assalamualaikum. Hari ni saya nak share lagi lah pada awak pantang larang orang yang bertombong. Apa pantang larang? Jangan awak pergi mengangkat benda berat. Pantang larang terbesar, jangan angkat berat. Sebab bila awak bertombong, dia lagi melemahkan otot-otot awak yang dah lemah, yang dah longgar. Dan kalau yang ada tombong peranakan, dia akan lagi turun ke bawah lah. Daripada tahap 1 ke tahap 2, yang tahap 2 akan pergi ke tahap 3, dan begitu seterusnya. Okey, selain pada tu, pantang larang lain pula, awak jangan pergi melompat. Tak kisahlah awak terlibat dalam aktiviti senaman ke, melibatkan yang awak tu kena melompat. Tak boleh bagi orang yang bertombong. Selain pada tu, contoh awak nak lompat lokang tu besar, awak nak pergi melompat pun tak boleh. Okey, jelas. Okey, selain pada tu apa lagi pantang dia? Jangan awak duduk mencakung. Mencakung pun tidak boleh. Dia lagi melorotkan, turun lagi. Dia akan menyebabkan organ peranakan awak tu turun. Okey, jelas. Apa lagi yang tak boleh? Pantang larang orang bertombong. Awak tidak boleh meruang kerap sangat. Meruang tu apa? Awak cek. Masukkan jari dalam cik bunga, awak cek tahap tombong awak pun tidak boleh. Okey, jelas setakat ni. Okey, apa lagi pantang larang orang bertombong? Pantang larang jangan awak menggunakan kaki untuk alih barang, terutamanya orang dalam pantai. Okey. Selain pada tu, jangan awak ambil minuman ataupun makanan ke seperti buah-buahan yang bersifat sejuk. Okey, contoh ais batu tidak boleh. Pantang larang terbesar tombong untuk orang yang ada tombong. Okey, Milo ais ke, teh ais ke, janji yang ais yang sejuk tu tidak boleh. Okey, selain pada tu juga, kalau buah pula, buah tembikai, sifat sejuk. Buah nangka tu pantang larang juga, termasuk dalam pantang larang sebab orang yang ada masalah tombong, dia ada masalah dengan angin. Okey, buah nangka boleh menyebabkan angin. Okey, selain pada tu apa lagi? Buah yang bersifat tajam seperti tebu, air tebu, buah nenas, benda tu tak boleh. Okey, macam kobis, terum pun termasuk dalam kategori tidak boleh lah. Sama juga dengan bendi, kacang bendi. Okey, selain pada tu juga lain-lain adalah ikan-ikan kering, ikan-ikan yang jenis gata-gata tu pun tak boleh. Sebab dia lagi menyebabkan bau pada cik bunga awak tu. Okey, jelas setakat ni. Harap perkongsian saya ni boleh memberi manfaat lah pada awak semua. Okay, terima kasih. Bye.